Assalamualaikum, selamat petang semua. Thank you yang masih support kat membership. Tahniah yang fokus pada sell. Disebabkan saya video sebelum tu saya dah bagi tahu tunggu trend. Nampak ni, secret zone tu. Secret zone tu penting. Tunggu trend, cari zone, exit plan. Tunggu trend. Market H4 nak bagi apa kat kita? Market H4 nak bagi kita sell pula. Nampak? Dia bagi sell, bagi. Dia bagi entry, bagi dekat 5014 dan price soon terkejun macam Pandalela yang buy terbabai lah. Sebab kita tunggu SOP apa market nak bagi kat kita. Itu salah satu contoh. Setup OC ni simple. Saya kongsi cuma hampa kasih like sikit je. Mungkin hari ni saya bagi setup insyaAllah kalau malam ni dibagi, itulah duit raya kita besok. Thank you yang masih support. Ingat, dalam market ataupun dalam trading kita kena tanggung risiko 100% disebabkan rule-rule tentu yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya. So kita follow sahaja. Kalau nak pakai broker apa boleh pakai. Yang penting boleh depo dan withdraw. Sebab kita kena tanggung risiko 100%. Okey. Untuk hari ni saya kongsi sikit dekat public. Mungkin yang pening ataupun MC terbabai, terbuy ataupun macam-macam teknik dah keluar. Bila market jatuh macam ni pandang lela. Hanya kita tu duk wholesale, duk pegang lagi set BE, adjust BE, tak faham BE kan. Sebab apa? Sebab kita tahu weekly yang ada dekat tu monthly punya zone. Monthly punya zone tu kemungkinan dia boleh P tu. Disebabkan kita tahu perang je kita buy, perang je kita buy. Kita pun dah terpengaruh dengan bila isu perangnya kita simpan gold. Sebab tu kita kena tahu pelabur ni dia minat macam mana. Ada yang minat dividen, ada yang minat long term. So kena hati-hati lah. Kalau long term boleh hampa buy lah. Tapi pastikan capital kita cukup untuk bila market tu float. So dekat sini saya kongsi sikit. Saya ada kongsi dekat dekat member. So dekat sini saya just kongsi. Okay, kita tengok H4 ni. Sekarang kita pakai H4 saja. Tak payah duk pening bala buka lower time frame untuk pening. Kita buka H4, apa yang terjadi pada H4? Buat momentum, dan momentum ni tak close lagi. Okay, simple. Yang ni tak close lagi. Lagi 1 jam 55 minit. Kalau ada rezeki kita, saat lagi dia bagi kita entry, kita entry. Okay, nampak? Momentum mengatakan masih lagi buat penurunan. Ada reversal retest break. Kenapa dia break? Disebabkan momentum yang menguasai market ni masih lagi ni. Disokong oleh daily. Weekly pun dah close reversal retest hari tu. Break. So dekat situ kita kena peka. Mungkin ada entry dekat monthly. Mana kita tak tahu. Subjektif kita boleh tengok support-support sebelum ni ataupun SEAC zone. Tapi adakah price tu respect untuk retestment untuk fly all time high ataupun respect untuk dia buat kejatuhan lagi, ataupun dia nak maintain harga gold ni yang melambung sangat kan dekat dunia ni. So dekat sini kita tengok bila salah satu contoh momentum dah ada mengatakan momentum sell, hampa jangan fikir saat lagi dia retest terus kita sini tak payah nak cari buy sementara kat sini. Kalau nak follow saja trend, peka saja dekat zone tu untuk lakukan dagangan sell. Okey, ini sedikit saya macam setup OC ataupun momentum, kita percaya dia akan ada retest dekat sini untuk kita punya entry kalau dia nak bagi. Kalau dia tak bagi, kita tanda dulu. Okey, kenapa kita target kat situ? Kita buka M30. Ini ada satu zone reversal retest. Sebab tu saya kata zone ni tempat tengok dulu. Kita tanda dulu ni zone ni. Dekat zone ni lah. Sebab tu saya target dia ada entry nanti. InsyaAllah dia bagi dekat area 4814 ni. Saya kongsi kat public Kita tengok apa jadi zone ni. Ni adalah zone entry tau. Bubble pun recommend kat zone tu. Apa boleh layan lah. Mungkin dicocok sampai 19, kita tak tahu. Tapi probability dia nak bagi entry ada. So dekat sini kita target price boleh naik ke atas ni. Dan dia bagi entry, kemungkinan price buat kejatuhan lagi, dia mencari angka 6, kemungkinan 46 pula dia nak pergi. Saya target situlah 6 dulu. Kalau tajam peribadi lah, macam mana dia jatuh ZZ tu saya tak kisahlah, tapi saya target dia pergi 46 lah untuk kemungkinan ada retestment. So dekat sini siapa yang masih wholesale, BE tu set. BE tu set kita pun dah running banyak ni daripada 5014. Sebab tu daripada secret zone saya keluar video tu, hampa tengoklah H4 bagi apa.
H4 dah bagi setup buy, entry, TP. Dah bagi dah settle. Lah tu dia buat setup apa pula tu. Dia dah bagi kita tahu. Dan ni dia bagi kita. Ni setup buy, entry dah bagi, TP dah bagi. Sebab tu, watching. Dia bagi setup OC sell, entry, press keluar dalam zone. Dia keluar. Ni tak keluar. Tak keluar kita tak boleh nak hold. Yang ni dia keluar kita hold. Kita hold lah. Dia bagi lagi hold. Yang ni kita nak tunggu kan. Dia test ni, dia kalau dia break ni, saat lagi kita tengok adalah setup OC buy dekat sini. Okey, tu sebab sedikit. Thank you yang masih support. Salam Ramadan. InsyaAllah kita raya esok. Ingat satu je, jangan tertekan nak cari duit. Kalau kena SL tak ada masalah ataupun MC, ingat je. Kalau capital tak besar, carilah broker sen. Tak apa, sekurang-kurangnya hampa boleh slow-slow untuk lakukan dagangan. Yang penting kalau nak full margin, tunggulah dalam zone. Jangan tiba-tiba tengok kat sana mereka duk layer, kat sini strong. Banyak yang terkena ni, terkena. Jangan. Peka saja H4. Sayanglah duit. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Selamat petang semua.